Dalam banyak-banyak Evo ni je pakai engine 4G63 auto and dia tak ganas. Tapi sekali dia bunyi, kereta ni masih pakai enjin 4G63T tetapi memekalkan transmisi auto. Walaupun auto tapi masih boleh bawa daily lah. Yang mana yang bawa family tu boleh lah beli kereta ni. Walaupun kereta ni boleh bawa ke race car ke sport car, tapi kereta ni boleh buat daily tau. Dalaman boleh dikatakan 100% lah macam Evo 8 dengan 9. Cuma ni auto je lah, tetapi masih ada ciri-ciri Evo. Macam Recaro seat, pedal shift style tripotronic dan dashboard ala-ala Evo 8 dengan Evo 9. Memang sama, kekal sama. Macam memang semua 100% Evo 8 dengan 9 lah. Suara masih kekal dengan Evo 7, tetapi boleh masuk dengan bumper Evo 8. Itu ramai jugalah yang convert dengan Evo 7 ke Evo 8 ataupun 9. Jadi yang mana yang tak tahu lagi Evo 8 dengan Evo 9 boleh komen saja. Tapi Evo 7 sekarang ni kita cerita pasal Evo 7, so boleh masuk bumper Evo 8 dengan 9. Cuma korang kena keluarkan bajet sikit lah. Fiber pun dalam harga maybe dalam 3,000 lebih tu. Harga market sekarang pun murah juga. Kalau korang ada bajet, maybe boleh dapat dalam bawah 100k ataupun boleh dapat bawah lagi 50k. Itu ikut jajan lah. Ramai yang convert CDR ke Evo tapi pakai enjin air-track. Jadi macam tengok lah atas spek dia lah. Maybe boleh dapat power tinggi 300 ke 400 ke. Apa-apa sebarang pertanyaan pasal sejarah Evo boleh komen di bawah. Dan tolong follow, like, comment and share. And see you in next video.